Pernah tak anda alami situasi di mana lepas cuci muka tu kulit cerah tapi jadi gelap lepas anda pakai produk penjagaan kulit. Padahal anda tak terdedah kepada matahari secara berlebihan, tak tukar produk dan rutin skincare pun masih sama. Tapi kulit tiba-tiba nampak macam lebih kusam, hilang seri. Adakah produk anda sebenarnya punca kepada masalah ini? Dalam segmen 5 Minute Skin Talk kali ini, saya akan terangkan sebabnya dan cara nak kenal pasti sama ada masalahnya datang daripada produk, cara penggunaan atau faktor lain yang mempengaruhi kulit anda. Pastikan anda tonton sampai habis. Jom, let's glow together. Kenapa muka nampak lebih gelap lepas guna skincare? Pertama sekali, apa yang anda perlu faham adalah kulit yang nampak lebih gelap tak semestinya bermaksud kulit anda tu betul-betul menjadi gelap. Sebaliknya, apa yang berlaku ialah kulit kelihatan lebih kusam ataupun kita sebut kurang berseri atau tona kulit nampak macam tak sekata. Kulit boleh jadi lebih gelap disebabkan penggunaan bahan aktif yang terlalu banyak atau terlalu kerap yang menyebabkan kulit mengalami keradangan ringan. Keradangan ini mungkin tidak menyebabkan kulit merah-merah tau, yang obviously nampak merah begitu, tapi ia boleh menyebabkan kulit kelihatan kusam, kasar dan kurang berseri. Selain itu, setengah bahan aktif seperti retinol, AHA atau BHA boleh meningkatkan sensitiviti kulit terhadap cahaya matahari. Kalau pelindungan matahari, maksudnya sunscreen yang dipakai itu tak cukup, boleh merangsang penghasilan melanin yang akhirnya menyebabkan kulit nampak lebih gelap atau pigmentasi menjadi lebih ketara. Sebab itu penting untuk anda lihat keseluruhan rutin, bukan hanya fokus pada satu produk sahaja. Adakah skincare boleh menyebabkan kulit jadi gelap atau ada sebab lain? Jawapannya boleh jadi ya, boleh jadi juga tidak. Perkara ini berlaku biasanya bukan sebab produk itu sendiri yang menggelapkan kulit secara langsung, tapi lebih kepada tindak balas kulit anda terhadap bahan dalam produk itu. Okey, saya terangkan bagaimana keadaan ini boleh berlaku disebabkan oleh produk. Yang pertama, pengoksidaan produk. Setengah produk terutama yang ada vitamin C sebagai contoh, boleh mengalami pengoksidaan selepas disapu pada wajah menyebabkan kulit kelihatan lebih gelap sedikit ya atau kekuningan untuk sementara waktu. Pada setengah individu, penggunaan glycolic acid, lactic acid atau salicylic acid boleh menyebabkan kulit alami iritasi atau keradangan ringan pada peringkat awal penggunaan. Jika tidak digunakan dengan betul atau tak ada perlindungan matahari yang cukup, keadaan ini boleh membuatkan kulit nampak lebih kusam atau meninggalkan kesan gelap selepas keradangan. Jadi bolehkah kita teruskan pakai produk-produk ni? Boleh ke? Jawapannya ya. Dalam kebanyakan situasi, anda masih boleh terus guna produk selagi kulit anda tak mengalami iritasi berpanjangan. Apa yang lebih penting adalah pastikan anda guna pada waktu yang betul. Jangan lupa pakai sunscreen setiap hari kerana bahan-bahan yang saya sebutkan tadi itu boleh menjadikan kulit lebih sensitif terhadap sinar UV. Pada masa yang sama, bukan semua situasi kulit nampak gelap ni berpunca daripada produk itu sendiri. Kulit yang sangat kering atau dehydrated juga boleh menyebabkan nampak kusam ataupun tona kulit kelihatan lebih gelap. Selain itu penggunaan sunscreen yang terlalu sedikit atau tak reapply, tak pakai balik apabila perlu boleh meningkatkan rangsangan melanin pada kulit yang membuatkan kulit jadi lebih kusam dan meninggalkan kesan gelap yang mengambil sedikit lebih masa untuk pudar. Bila bercakap tentang pendedahan UV, ada satu soalan yang saya rasa ramai orang pernah tertanya-tanya lah. Saya dah pakai sunscreen setiap hari, kenapa kulit saya masih nampak gelap? Ini sebenarnya satu situasi yang saya kira agak biasa berlaku dalam setengah keadaan. Sunscreen yang bercampur dengan peluh, minyak berlebihan atau pencemaran pada kulit boleh menyebabkan wajah kelihatan kusam menjelang penghujung hari. Proses ini dipanggil lipid peroxidation, iaitu keadaan di mana minyak semula jadi pada kulit dan minyak dalam formulasi produk mengalami pengoksidaan. Apabila proses ini berlaku, ia boleh menghasilkan bahan sampingan yang tidak stabil yang dikenali sebagai peroksida. Bahan-bahan ini boleh mengganggu fungsi normal sel kulit dan menyebabkan kulit kehilangan keserian semula.
mula jadi. Jadi, wajah boleh nampak lebih kusam dan seolah-olah menjadi lebih gelap walaupun tona kulit anda sebenarnya tidak berubah. Jika anda mempunyai wajah yang sangat berminyak, cari sunscreen yang ada formula oil free. Kalau anda suka pakai mineral sunscreen tapi muka cepat berminyak, cari yang ada label oil control atau matte finish untuk kawal rembesan sebum anda tu. Pastikan juga buat double cleansing menggunakan cleansing oil atau cleansing balm pada waktu malam untuk pastikan tiada sisa sunscreen atau minyak yang tertinggal pada kulit atau menyumbat liang pori. Yang paling penting juga, jangan lupa reapply sunscreen anda setiap 3 ke 4 jam. Pernah tak anda mengalami situasi di mana muka nampak lebih gelap atau kusam lepas pakai skincare? Pada mulanya anda mungkin ingat produk tu tak sesuai, tapi rupanya ada sebab di sebaliknya kan? Kongsi pengalaman anda di ruang komen. Kalau anda ada topik skincare yang anda selalu tertanya-tanya dan mahu saya bincangkan dalam segmen 5 Minute Skin Talk yang akan datang, tinggalkan cadangan anda di bawah. Terima kasih kerana menonton. Bye-bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata, jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.